betul lah. Jangan pensan udahlah kamu. Kita kena belajar terima apa saja dengan hati yang lapang. Inilah yang dikatakan berdamai dengan takdir. Dan ini jugalah yang dikata oleh Bella. Kerana memahami inilah air matanya tumpah lagi di depan Kaabah. Tahun lepas saya datang dengan tangisan kesedihan katanya. Sehingga sakit dadanya ketika mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tahun ini saya menangis di hadapan Kaabah atas rasa syukur apa yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Tak pernah saya terfikir walaupun sejuta tahun sokongan yang begitu besar yang saya terima daripada peminat, daripada follower dan juga orang ramai. Tu yang dia menangis, tumpah lagi air matanya di hadapan Kaabah. Jadi Bella amat berterima kasih kepada orang ramai, kepada semua yang berada di luar sana kerana tak putus-putus memberikan sokongan kepadanya. Saya terima banyak sangat kasih sayang daripada semua katanya. Semalam pula Syed Saddiq berniaga secara live dengan tim Dr. Kadin. Dan semasa dia live tersebut, tak lupa dia ingat kepada Bella. Sampai sebut warna pilihan Bella ialah warna putih. Dia buat live tu dengan tim Dr. Kadin sebab nak mencari dana bagi membantu mangsa-mangsa banjir di Johor. Mohlah kita tengok kau. Very simple minded. Color scheme very limited, betul. Yang tu sebenarnya skill YB. Ini apa? Warna Bella. Okay. Beige colour. Tak, Bella warna putih. Oh, dia bukan. warna putih. Okay. Ni saya punya. Tak terlepas daripada mulut Syed Saddiq menyebut Bella. Rindulah tu gamaknya. Jadi begitulah kamu. Kita jumpa dalam episod lain Fenomena Buzz ini. Yolah awak berbuka dulu.